Okay guys, kalau korang tengah cari kereta yang bajet-bajet punya untuk pakai lokal, tak banyak permintaan punya, saya suggest korang kereta ni lah. So, ini adalah Pearl 2 Asia tahun 2022 1.0. Okay, so yang ini dia spek paling rendah lah. Okay, paling basic punya spek, dan yang ini adalah manual. So, untuk dia punya harga on the road 21,800 sahaja. Yang ini harga belum campur road tax dengan insurans lah kawan-kawan. So, beli kereta ni, korang standby down payment dalam 10%. Okay, so bulanan korang boleh dapat dalam RM250. Sangat rendah, tak sampai 300 pun. Okay, so kawan-kawan, korang boleh tengok untuk cat kereta masih lagi original. Okay, semua masih cantik lagi. Cuma kami ada touch up sikit-sikit untuk side mirror dia lah. So tengok side mirror warna putih. So boleh kata kereta ni nampak sangat-sangat clean. Okay, sangat cantik. Okay, lagi untuk lampu dia, walaupun dia low spec, lampu dia masih lagi projector. Okay, so kalau korang rasa kereta ni ada sikit kosong, lain kali boleh tambah sahaja jajan lah. Dan tengok rim dia standard lah. Okay, rim dia standard sahaja. So next time diorang boleh sahaja tukar pergi sport rim. So kereta ni boleh katalah dia banyak space untuk korang buat modify. Dan untuk dia punya kereta ni, mileage dia baru dalam 10,000 lebih sikit sahaja. Sangat-sangat rendah geng. Engine semua condition ok, gearbox semua ok. Alright, so untuk interior dia pula, interior boleh kata kosong sikit lah, sebab yang ni low spec kan. So dia tak ada apa-apa special, tapi condition sangat cantik lah. Steering masih standard lagi. Mileage dalam 10,000. Kita tengok sekali lagi, mileage dalam 10,000. Okay, so kerusi dia original fabric seat lah. Condition masih cantik lagi. Passenger seat dia boleh muat 3 orang dewasa juga, no hal. Kalau untuk parents nak beli kereta bagi anak pergi study, kereta ni paling sesuai lah. Okay, sebab dia memang tak berat. Alright, lagi satu bahagian belakang dia nampak biasa sahajalah. Pearl 2 Asia punya design, dia nak thing special lah. Okay, but still okay, dia boleh pakai untuk local. Alright, so dia punya boot pun masih sangat luas juga, boleh letak at least dalam 4 luggage. Luggage kena berdiri lah, so boleh letak dalam 4 luggage. So kawan-kawan, kalau korang minat nak cari kereta yang bajet-bajet untuk pergi beli sayur, kereta ni saya recommend untuk korang lah. So itu sahaja kawan-kawan. Kalau minat kereta ni, cepat PM dengan saya. Kita jumpa next review.